Baru-baru ini, penyanyi dan pelakon popular Bella Astilah tampil memohon maaf sekiranya ada pihak yang berasa kurang senang dengan kandungan dimuat naik di media sosial memaparkan dirinya bersama ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Menurut Bella, atau nama sebenarnya Dayang Nabilah Awang Astilah 31, segala hantaran yang dikongsi termasuk video dan gambar bersama Syed Saddiq bukanlah dilakukan atas dasar peribadi, sebaliknya atas tuntutan kerja dan komitmen profesional yang harus diselesaikan. Tambah Bella, dirinya dan Syed Saddiq sering muncul bersama di media sosial kerana urusan kerja di atas permintaan klien. Bagi Bella, ia adalah sebahagian daripada tugas profesional yang harus dihormati. Namun, jika ada orang yang melihat lebih daripada itu, Bella hanya meminta doa yang baik-baik daripada semua. Menjawab persoalan tentang kemesraannya dengan Syed Saddiq, Bella menegaskan bahawa segala interaksi antara mereka berlaku secara spontan dan Syed Saddiq bukanlah seorang pelakon. Jadi reaksi dan perwatakan dalam kandungan mereka dilakukan. Setiap interaksi dan kerjasama antara mereka tidak direka-reka kerana mereka semakin selesa untuk bekerja bersama. Dalam perkembangan lain, Bella turut berkongsi mengenai pelancaran lagu duet terbaharunya bersama pemuzik terkenal dari Indonesia, Ade Govinda, berjudul Lebih Indah Berpisah. Bella percaya karya terbaharu ini akan membuka satu lagi ruang untuknya menyentuh hati para pendengar dengan lebih mendalam. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan Bella Astilah terus berjaya dalam kerjaya dan hubungannya.